Empat remaja yang disyaki terbabit dalam pelajar kes Maktab buli Rendah berasingan Sains di Mara Sungai Petani MRSMK Kedah Besut lalu Terengganu dihadapkan direman ke 3 hari hingga Mahkamah Ahad ini bagi Dakwaan membantu pada siasatan kes berhubung kes pelanggaran di buli Mahkamah seorang pelajar Sungai tingkatan Petani. 2 sekolah berkenaan. Kesemua suspek terdiri daripada 4 pelajar tingkatan 3 dan seorang tingkatan 5. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami ingin membincangkan isu buli. Saya Muhammad Aidil Faris bin Masri Dan saya Adam Muzaffar bin Johan. Jadi hari ini kami akan membincangkan tentang isu buli. Okay. Aidil, saya nak tanyalah, apa yang Aidil faham berkaitan dengan isu buli ni? Dari segi definisi dia ke apa yang Aidil faham? Apa yang saya faham tentang buli ni, dia merupakan satu perbuatan yang menyakiti orang lain secara berulang. Sama ada fizikal, lisan, emosi atau siber. Jadi buli ni ada banyak jenis bentuk dia lah. Dia ada macam tadi ada cakap fizikal ada, lisan ada, emosi ada, siber pun ada juga. Okey. Pada masa ni juga, kalau semua nak tahu, isu buli merupakan salah satu cabaran paling serius dalam sistem pendidikan di negara kita. Peningkatan jumlah kes dari tahun ke tahun amat membimbangkan. Pada tahun 2023, sebanyak 4,964 kes buli telah dilaporkan di sekolah-sekolah seluruh negara, meningkat ketara berbanding 3,887 kes pada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 2022. Menjelang Oktober 2024, jumlah ini semakin meningkat lagi kepada 5,703 yang melibatkan seramai 11,594 pelajar di seluruh negara. Jadi dekat sini antara 3 tahun tu nampaklah peningkatan ataupun jurang peningkatan kes buli ni semakin meningkatlah di negara kita, betul? Saya setuju. Okey. Kemudian menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, buli ini didefinisikan sebagai tindakan agresif seseorang ataupun individu itu sendiri yang melakukan secara sengaja dan berulang oleh individu tersebut atau kumpulan terhadap mangsa yang lebih lemah. Okay, mangsa yang lebih lemah tu merujuk kepada mangsa yang dibuli itu sendirilah. Okay. Seterusnya kita beralih kepada tujuan atau niat perbuatan buli itu sendiri. Saya sering tertanyalah, apa sebenarnya sebab ataupun faktor tujuan kenapa pembuli itu seringkali membuli orang lain, dan kenapa benda ni semakin berleluasa di kalangan pelajar-pelajar di negara kita. Aidil tahu tak agak-agak? Ada dua soalan di situ ya. Tujuan dan sebab mengapa. Sebab semakin berdosa ya. Bagi pendapat saya lah kan, tujuan berlakunya buli ni, pembuli ni dia nak menunjukkan dia hebat di khalayak ramai. Sebab dia rasa diri dia lemah, dia nak tunjuk diri dia hebat lah. Yang kedua mungkin dia nak tarik perhatian orang lain. Tarik perhatian orang lain. Sebab untuk bergabung dengan dia macam tu lah. Ya betul. Sebab dia semakin berleluasa ni kan, untuk jawab soalan Tuan Adam, bagi saya lah kan, sebab dia semakin berleluasa ni, dia mungkin disiplin kat sekolah, cikgu tak ambil berat ke, mungkin dia kurang pendidikan agama dan moral ke kan. Daripada rumah lah. Daripada rumah, daripada ibu bapa, pendidikan moral tu. Selain itu juga bagi saya lah, dalam kajian psikologi sosial juga, pembuli sering mencari kepuasan emosi melalui dominasi dan rasa kuasa terhadap orang lain. Maksudnya dekat sini, dia suka, kiranya dia puas, betul tak? Dia puas, lepas dia buli mangsa tu, dia akan rasa puas. Nak pula bila ada orang-orang lain yang ikut serta sama dengan dia untuk membuli, ada geng, ada geng, betul. Ada geng tu. Jadi dia buat rasa diri dia macam aku berkuasa kat sini. Orang lain yang lemah tu kena ikut dia macam tu. Betul tak? Betul. Okay, macam tu. Ada pendapat lain tak selain daripada yang kita bincangkan ni? Kepuasan selain pada kepuasan emosi. Ataupun ada niat lain ke, ataupun sebab lain kenapa agak-agak? Sebab yang lain lah bagi pendapat saya lah kan. Berkemungkinan dia kurang kasih sayang daripada ibu bapa lah. Itu pun boleh jadi juga salah satu punca lah. Punca sebab sebab ibu bapa tak beri perhatian kat dia kan. Jadi bila ibu bapa tak beri perhatian tu, dia hadir ke sekolah, dia jadi macam liar.
Jadi macam tak terkawal. Tak ada orang peluk dah, tak ada orang sayang tak pun apa yang dia buat dekat rumah tak pernah ditegur. Ya, betul. Walaupun benda tu betul ataupun salah, nak benda yang salah, betul tak? Jadi dia akan terbawa-bawa ke sekolah lah, betul? Bila dia terbawa-bawa ke sekolah, benda yang salah tu yang tak sepatutnya dia anggap benda tu sebenarnya betul. Sebab apa? Sebab tak ditegur daripada rumah. Ibu bapa macam tu kita boleh panggil dia sifat hedonisme. Sebab dia pentingkan hiburan banyak. Tapi dia tak pentingkan agama. Bila jadi macam tu, anak-anak pergi sekolah, berkaitan dengan buli, masuk buli. Ibu bapa amalkan amalan hedonisme lah semua tu. Jadi macam tu lah bila pergi sekolah. Tujuan dia berlaku sekolah. Sebab apa kan? Okay, betul-betul. Bagus idenya. Seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis. Macam tadi, Aidil ada cakap dalam definisi buli sebentar tadi kan? Betul. Buli ni ada 4 jenis, iaitu dari segi buli fizikal, buli verbal iaitu buli secara lisan, sosial ataupun emosi itu seseorang itu sendiri, dan juga buli siber iaitu buli secara atas talian. Betul? Betul. Okey. Pada saya lah, buli fizikal ni sebenarnya dia melibatkan kontak fizikal dengan kita. Dari segi macam menumbuk, lepak, macam yang selalu kita tengok dekat berita-berita tu, kebanyakannya yang saya lihat semuanya melibatkan kontak fizikal dengan kita. Menggunakan ada cara kita nampak ada yang sebagai saya boleh bagi contoh sebagai kes Zulfarhan. Ya, dekat UPNM tu kan. Dia kontak fizikal dia menggunakan streka. Badan dia semua distreka. Jadi dekat situlah antara contoh buli fizikal ni. Buli fizikal ni bukannya setakat buli fizikal saja, tapi dia menyebabkan kematian. Dia buli yang sangat serius. Buli, saya rasa antara banyak-banyak buli, inilah yang paling tragis. Semuanya tragis, tapi ini yang paling teruk lah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kematian. Melibatkan nyawa, memainkan nyawa. Seterusnya buli dari segi verbal pula. Apa dia buli dari segi verbal tu, Aidil? Buli verbal ni kita boleh panggil dia buli lisan. Di mana pembuli menggunakan mulut untuk menghina, mengejek, memanggil dengan nama yang buruk. Contohnya pelajar memanggil kawan tu pendek lah. Dia tak buat tapi dia panggil nama. Gemuk lah, lembut lah, kurus lah. Bila dia kena ejek, dia rasa malu kan? Malu dengan diri dia. Malu dengan diri sendiri. Ada keyakinan diri, hilang semua tu. Itulah kita boleh kena pasti boleh lisan. Kita tak nampak tapi kita boleh dengar. Dia bagi daripada segi mulut saja. Tapi benda tu efek sampai ke dalam. Dia walaupun tak kena pada kita, tapi kalau kena pada kawan kita, kita dengar pun kita rasa macam sakit hati kan? Ya, macam macam mana kalau benda tu terjadi kat diri kita sendiri? Apa perasaan kita? Okay, cuba kita meletakkan diri kita dekat mangsa tu sendiri. Kita letakkan apa perasaan dia, apa yang dia rasa macam tu. Kat sekolah lah yang berlaku. Kat sekolah, selalunya dekat sekolah lah benda-benda ni. Lepas tu, kemudian kita pergi kepada buli sosial ataupun emosi. Okay. Kat sini dia mengasingkan seseorang daripada kumpulan, menyebarkan fitnah atau mempermalukan mangsa di halayak. Jadi kat sini kiranya macam berkelompok lah dalam satu kelas tu. Biasalah kan, budak-budak kecil memilih kawan, yang itu macam ni, yang itu macam ni, yang itu macam ni. Banyak kelompok itu biasa sebenarnya. Betul. Tapi yang jadi tak biasanya, bila dah berkelompok, dia menyebar fitnah, aib masing-masing. Itu yang jadi tak biasa tu. Itu yang boleh tercetusnya masalah buli ni. Sebenarnya buli emosi ni semakin boleh jadi serius tau. Boleh sampai melibatkan bunuh diri juga. Betul. Dah kita sebarkan fitnah, orang yang terkena fitnah tu, kalau orang lain percaya, boleh orang tu jadi stres, depres. Ada yang sampai terjun bangunan kan, betul kan? Betul, ada yang terjun bangunan lah, terjun sungai lah. Seterusnya ialah buli siber. Sebab dia tak ada kawan nak luah. Tak ada kawan nak luah. Dia tak ada kawan nak luah. Jadi dia alone seorang. Kalau ada pun sembang kawan-kawan macam tu je. Sembang macam tu je. Mungkin dia malu. Dia malu nak cerita, betul tak? Okay. Seterusnya kita pergi kepada buli siber. Buli cyber dia apa dia? Pendapat saya lah buli cyber ni dia buli yang dilakukan secara atas talian menggunakan aplikasi teknologi yang paling terkini. Dia menggunakan media sosial ini untuk menghina, menyebarkan aib ataupun mengurut orang lain. Ataupun satu lagi kita boleh panggil doxing.
Dia tipu maklumat orang. Dia menggunakan maklumat orang, tapi dia buat akaun hantu kan. Kawan tu post video. Kita Dia serang pakai akaun tu. akaun tu. Kita fake ke akaun tu. Akaun palsu. Kalau dia buat 20 akaun lah akan komen serang itu. satu-satu video tu lah kan. Serang Sebab video. pengalaman saya sendiri, saya nampak juga sebenarnya dekat contoh aplikasi TikTok, betul? Aplikasi TikTok tu bila bikini tu. dia sebenarnya dekat dalam video tu orang tu buatnya sebenarnya okey je. Tapi bila buka komen semuanya negatif. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya rupa. Rupa itu. Betul. Saya setuju. Kalau rupa okey, handsome ke cantik ke, buatlah benda bodoh sekalipun apa pun, orang tetap akan sanjung. Comel lah, apalah, tak sengaja lah. Cuba kalau macam kita ni buat, Kenalah memang akan dikecam punya. 20 orang komen, walaupun 20 orang benda support tu dia. sebenarnya tak ada pun orang kata merangsang mana-mana pihak. Tak ada pun sebenarnya, tapi disebabkan itu orang akan ada je sebenarnya dekat komen tu ada je sebenarnya komen yang positif, betul. Tapi disebabkan terlalu ramai yang meninggalkan komen-komen negatif, jadi komen positif tu jadi tenggelam dengan komen-komen negatif tadi tu. Satu lagi kita boleh kaitkan dengan isu di sekolahan dalam WhatsApp. Kita buat stiker ke apa kan. Stiker muka kawan-kawan dengan caption yang bukan-bukan. Datang sekolah bergaduh. Stiker pasal stiker. Bergaduh. Pasal stiker pun boleh bergaduh. Itu pun salah satu bully juga tu. Tak nama kawan-kawan tengok bully. Lembut lah apalah. Macam. Betul. Muka-muka ambil gambar tengah tidur ke apa kan. Ya, saya setuju dengan pendapat kamu. Cik Adam. Ni kan lepas tu sebar pula mana tahu air orang JJ benda semua dah jadi air dekat situ. Seterusnya kita akan kupas berkaitan dengan punca-punca ataupun sebab bully itu berlaku. Apa pendapat Aidil antara punca-puncanya? Antara punca-punca yang saya ketahui lah setelah saya belajar baca kan, dia sebab pengaruh rakan sebaya lah. Pengaruh rakan sebaya. Dia pergi sekolah yang tadi saya kait dengan hedonisme tu kan. Dia tak ada agama, dia bukan tak ada agama, dia kurang pendidikan agama. Lah. Dia pergi sekolah, dia tak boleh nak membanding bezakan rakan yang baik, rakan yang tak baik. Ada yang rakan yang baik, tapi dia jadi pening nak pilih yang mana. Aku nak pilih yang baik ke aku nak pilih yang tak baik. Tapi bila dia tengok, dia nampak hak tak baik best. Dia nampak seronok kan. Enjoy sentiasa benda semua. Kalau yang baik ni dia belajar je, dia jenis yang perlahan je. Jadi dia pilihlah yang tak baik tu. Dia masuk je dalam geng yang tak baik tu. Geng yang tak baik tu kita tak kenal pasti lagi dia membuli ke, dia isap rokok ke, dadah ke. Kadang-kadang sampai kat sekolah ni bawa rokok lah, bully orang, minta duit kat orang. Itulah yang saya agak-agak lah, pengaruh sebaya lah. Jadi bila dia masuk, dia akan contohilah apa yang rakan-rakan yang berlaku. Ibu bapa pula tak tegur sama-sama kan, amalkan hedonisme je. Sekali lah. Jadi macam tu lah. Mungkin sebab ibu bapanya fokus kepada kerja semata-mata. Sebab lepas tu anak pun lalai. Setakat bagi duit pergi sekolah, balik tak tegur, biar itu je. Tapi selalunya kes ni tak mention lah, dia selalu berlaku kat bandar-bandar, kampung-kampung jarang sebab ibu bapa titipkan pendidikan agama. Ada juga kat bandar titip kan, tapi sedikit-sedikit saja. Sebenarnya media sosial pun sebenarnya mempengaruhi juga kan. Ya, saya setuju tu. Diorang tengok-tengok macam orang lain isap rokok ke, minta duit ke apa ke. Tak pun macam cerita-cerita edigan-edigan ni budaya barat. Buli-buli budaya barat semua tu. So diorang jadi biasalah remaja kan sifat ingin tahu yang tinggi kan. Jadi dia ingin mencuba benda baru. Dekat situ jadilah tercetusnya punca masalah buli ni berlaku di kalangan pelajar sekolah. Sekolah menengah sama sekolah rendah sama. Setuju dengan saya. Tapi yang paling kerap berlaku saya rasa sekolah menengah lah. Sebab sekolah menengah masing-masing semua dah start bakar dah kan. Dia guna otak dah. Dia betul, fikir lah. Jadi itulah antara punca-puncanya, iaitu tadi disebabkan apa? Pengaruh rakan sebaya, media sosial, ataupun media-media barat. Lepas tu apa lagi? Kurang kasih sayang pun sama juga. So itulah antara
punca-punca berlakunya Di buli. sekolah. Seterusnya kita akan beralih kepada kesan. Kesan terhadap mangsa buli dan kesan terhadap pembuli itu sendiri. Okey. Kalau kesan terhadap mangsa mestilah kesan yang negatif. So contohnya macam mangsa akan mengalami trauma yang berterusan, kemurungan, lepas tu kurang keyakinan diri, selalu menyendiri. Jadi bila dia kemurungan akan menyebabkan mangsa tu sendiri takut untuk pergi ke sekolah. Betul tak? Setuju. Kalau dah takut nak pergi ke sekolah, kalau kita ponting sekolah merupakan satu kesalahan, betul tak? Betul. Sampai je 3 hari surat amanah dah keluar. Ya, betul. Secara tak langsung, mangsa itu sendiri pun akan melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya yang berpunca disebabkan pembuli itu sendiri. Ya. Dekat situ. Jadi kadar peratusan kehadiran pun akan berkurang, merosot, benda semua. Kita pun tak tahu apa yang jadi dekat dia kalau dia diam, dia tak cerita. Dia semua tu kan. Mungkin dia tak ada kawan lah satu kesan. Dia tak ada kawan. Kesan dia akan ponting sekolah lah, dia tak ada tempat nak keluar. Mak pak busy. Jadi macam tu lah. Kalau dari pembuli pula, apa yang Adi rasa? Kesan terhadap pembuli ni? Kesan terhadap pembuli ni, dia sama je ponting sekolah. Cuma nanti lama kelamaan akademik dia akan merosot. Betul. Sebab sama je pembuli dengan mangsa nanti kedua-duanya akademik akan merosot. Lepas tu yang kedua, image keluarga diri akan terjejas. Betul. Orang akan cerita. A akan cerita B akan cerita kat C. Makin turun cerita. So benda tu akan tersebar lah dekat keluarga benda semua. Dia bukan je mencemarkan nama ibu bapa, nama diri sendiri, tapi nama sekolah pun akan tercemar juga. Ya, habis. Kalau misal kata benda tu sampai jadi kes polis, nama sekolah akan buruk juga. Kita bagi contoh dekat Papal Sabah, sekolah menengah agama. Yang kes baru-baru ni kan? Ya, Zakaria. Yang kes baru-baru ni apa dia punya cerita? Arwah Zara Karina kan. Dia perkatakan ada banyak cerita. Ada banyak cerita sebab saya ada juga ada banyak pendapat. Ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni, ada yang kata dia dimasukkan dalam mesin basuh lah. Ada yang kata dia terjun. Jadi benda tu jadi bercanggah. Laporan rasmi belum keluar lagi. Jadi itulah kesan-kesan dia terhadap pembuli dan terhadap mangsa tu sendiri. Pembuli yang hari tu pun belum dapat tangkap lagi kan siapa kan. Kita pun tak tahu. Baru didakwa. Dakwa pun dia punya keputusan pun siasatan tu tak jalan secara terperinci. Masih macam tak sahih lagi lah. Ya, tak sahih. So kita pun tak boleh nak kata apa-apa. Sebab kita pun hanya orang awam biasa. Ada yang kata dia terjun lah, ada yang kata dia kena macam-macam lah. Macam-macam kita dengar juga. Tak boleh dipercayai kan. Tapi itu buli di sekolah. Beragam masalah. Itu baru buli di sekolah korang. Belum lagi buli di tempat kerja. Buli ni sebenarnya ada dekat mana-mana. Sama ada di sekolah, di IPTA macam kita sewaktu melanjut ke pelajaran. Pasal bekerja pun ada juga sebenarnya buli. Gangguan seksual pun merupakan satu buli. Gangguan seksual, ya betul. Perempuan selalu kena gangguan seksual. Sekarang bukan perempuan je. Sekarang lelaki pun kena. Merisaukan. Itu paling merisaukan tu. Zaman dah banyak pengaruh budaya barat. Pengaruh dengan budaya barat. Okay, seterusnya kita akan pergi ke statistik terkini di Malaysia. Kes buli Berdasarkan laporan KPM dan Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, kes buli dalam kalangan pelajar sekolah meningkat saban tahun, terutama selepas pandemik COVID-19. Agak-agak sebab apa ya? Sebab waktu pandemik tu kita dekat rumah je. Kita waktu tu kita duduk dekat dengan ibu bapa. Mengapa kes buli ni makin tinggi? Itu yang saya tertanya. Mungkin disebabkan oleh pendapat saya kan secara umum lah. Mungkin banyak pengaruh dengan budaya barat lah. Sebab tadi saya sebut sebabkan waktu COVID tu kan kita selalu melayari internet. Pasal ada pula cerita-cerita adegan ganas. Kurang berinteraksi dengan orang pula. Kurang berinteraksi. Dia jumpa aku nak tunjuk aku hebat lah apa lah kan. Mungkin tinggi lah kes buli tu kan. Betul. Kemudian tahun 2023 mencatat lebih 3,000 laporan kes buli di sekolah, menunjukkan keperluan tindakan tegas dan pendidikan pencegahan. Pada tahun 2024 pula, terdapat 7,681 kes buli yang dilaporkan. Kemudian,
antara 7,000 lebih tu 5,689 kes buli di sekolah menengah kebangsaan ataupun di sekolah menengah dan 1,992 berlaku di sekolah rendah. Ya. Kita boleh lihatkan di SMK lebih tinggi ya. Di SK lebih tinggi, SMK lebih tinggi berbanding dengan SK lah tadi lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada penekanan ataupun peranan setiap pihak dalam cara ataupun bagaimana untuk kita membendung perkara ni daripada berleluasa. Sebab kes yang Zara Khairina tu katanya elemen buli menjadi kes pertama. Kes pertama yang didakwa di bawah Akta Anti Buli yang dipinda, iaitu Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2025, Seksyen 507B, 507G. Ya. So itu antara jadi akta barulah. Akta baru yang baru dipinda. Adam, boleh saya bertanya sikit soalan lah kan? Boleh. Apa bagi pendapat Adam kan, di luar pada topik kita sikit lah, langkah untuk mengatasi buli ni? Pada saya langkah untuk mengatasi buli ni sebenarnya ada banyak. Antaranya kita cuba untuk membuat program guru penyayang. Guru penyayang di sekolah. Jadi macam di sekolah saya dulu, program guru penyayang, guru-guru akan menyambut murid-muridnya dekat pagar sekolah. Waktu pagi tu. Waktu pagi-pagi tu. Jadi dekat situ guru-guru dapat mengesan pelajar-pelajar yang guru ni dia tahulah dia akan tengok pelajar dia macam ada masalah ke tidak. Ya, betul, tak ada masalah semua tu. Jadi kalau ada masalah tu dia akan cuba untuk ambil tindakan awal lah untuk membantas benda lah tu daripada berlaku lebih teruk lah situ. Lepas tu yang kedua, pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen anti-bully. Boleh jadi kan, kempen anti-bully. Untuk beri pendedahan lah akibat kesan semualah kesan negatif apa yang akan jadi jika bully ini dilakukan. Jadi pada pendapat Aidil pula, apa langkah yang kita boleh lakukan, langkah proaktif? Langkah yang boleh saya terapkan lah, yang saya cadangkan. Kita boleh tolakkan cadangan tu. Yang pertama, saya rasa kita kena ambil langkah penguatkuasaan undang-undang. Kita kena KPM khusus lagi lah. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kena berganding bahu dengan badan undangan, polisi ke, kena bekerjasama lah nak mengubah undang-undang baru ke, cek undang-undang tu relevan tak dengan situasi semasa ni, buli tu kan. Peredaran zaman lah. Bila cek tu nanti kita boleh tingkatkan lah kadar hukuman, kadar denda. Nanti orang yang nak buat buli tu akan takut lah, khususnya pelajar SMK. Kalau pelajar SMK ni dia akan tanggung kadar hukuman ke denda. Tapi kalau kanak-kanak SK, ibu bapa yang akan tanggung. Iya. Contohnya kita tingkatkan kadar denda kan. Nanti ibu bapa kan sedap lah nak tegur anak-anak dia kan. Jangan serta ibu dia adik. Kalau SMK dia akan sedap sendiri. Kita gubah undang-undang, kita cek semasa relevan tak relevan kan. Betul-betul. Lagi satu, kalau yang saya dengar lah, kalau pelajar-pelajar yang bawah 18 tahun ni, betul? Yang bawah 18 tahun membuat kesalahan buli ni, dia akan dihantar ke sekolah Legeni. Jadi kat situ pun merupakan antara pemulihan lah untuk bagi diorang sedar kesalahan diorang sebelum dilepaskan semula. Kau macam mana? Dalam penjara tu kita ajar lah cara betul-betul nak dapat agama macam mana. Jadi dia keluar nanti dia tak buat dah lah, dia dah takut kan. Dalam Islam ada hukuman hudud, qisas. Dia nak mendidik diri tu supaya sedap, jangan buat kesalahan lagi. Ya, betul. Menyedarkan orang lain semua. Kemudian kita pergi kepada peranan. Peranan rakan apabila nampak kes buli ni. Dia bukannya peranan ibu bapa, peranan guru-guru, peranan kerajaan dia. Kita sebagai rakan kepada mangsa yang dibuli pun ada peranan kita sendiri, betul tak? Ya, saya setuju. Pada saya, peranan rakan ni kalau boleh janganlah takut. Tolonglah. Saya merayu sangat dekat semua kalau nampak sangat kawan-kawan dekat sekolah tu yang kena buli, yang ada masalah, cuba untuk bertanya. Dekat sekolah pun ada jawatan
pembimbing rakan sebaya. Ya, PLS. So pembimbing Kaunseling rakan, pun ada kan? kaunseling pun Ada. ada. So pembimbing rakan sebaya tu cubalah untuk mainkan peranan penting. Kalau ada kawan-kawan yang memerlukan bantuan, cubalah bantu mereka. Betul. Kan? Dengar luahan hati mereka. Tapi jangan pula kita dah dengar kita sebar pula dekat orang lain. Nak sebar boleh, tapi sebar dekat orang yang tepat. Orang boleh dipercayai, itu orang yang utama. boleh dipercayai. Itu sahaja sebenarnya. Jadi saya menyeru pada semua rakan-rakan kat luar sana, kalau nampak kawan-kawan korang yang kena buli, jangan takut-takut. Tolong. Kalau dia takut, tolong bantu dia. Jadi tulang belakang dia untuk laporkan masalah yang dihadapi itu kepada guru kaunseling ke, ibu bapa ke, ataupun polis sekalipun. Okay. Bagi pemangsa pun dia perlukan nasihat. Sebab pembuli ni dia memerlukan nasihat. Sebab dia jadi pembuli tu mesti ada sebab kenapa dia jadi pembuli kan. Mesti dia memerlukan nasihat daripada orang yang lebih pakar kan. Kalau kita boleh biarkan dia juga. Pada pendapat Aidil lah kan, saya nak tanya. Pembuli ni kan, dia perlu tak apa orang cakap bantuan? Sebab kita selalu ingin membantu mangsa saja kan. Tapi pembuli ni, dia memerlukan bantuan juga tak? Dia perlu bantuan. Sebab dia jadi pembuli tu mesti ada sebab kenapa. Antara cara-cara yang dia boleh laku, cara nak bantu dia, kita boleh bagi nasihat. Kita boleh bagi teladan kat dia. Supaya dia jadi lebih baik pada masa dulu. Kadang-kadang kalau dia tak mau dengar nasihat, kita boleh laporkan kat cikgu. Sebab kita perlukan orang yang lebih tinggi daripada kita. Sebab kita tak ada kuasa sangat kan, kita rakan je kan. Sebagai rakan. Kadang-kadang dia buat benda tu sebab dia ada trauma. Dia biasa kena bully dah sebelum ni. Ya, betul-betul. Jadi dia tak nak letakkan diri dia sebagai mangsa lagi. Dia cuba untuk keluar daripada kelompok dia tu dan jadi seorang pembuli. Dan cuba untuk membuli rakan-rakan yang lain lah. Kita kena ada nasihat yang khusus untuk pembuli ni. Jangan nasihat dia kat depan ramai. Nasihat dia secara berduaan ke. Sebab ni memerlukan orang yang ada kasih sayang kat dia. Ya, itu cara yang saya boleh bagi kat awak Adam. Jadi kita berhenti berehat seketika dan kami akan menayangkan sistem berbual daripada mangsa-mangsa yang pernah dibuli. Jadi saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Muzaffar bin Johan. Hari ini saya bersama dengan saudara Amir daripada kelas TESOL B. Jadi saudara Amir, boleh tak ceritakan serba sedikit tentang diri anda? Okay, hai. Nama saya Muhammad Amir Zani bin Jamaluddin. Saya dari kelas TESOL B dan saya menetap di Perlis dan lahir di Selangor. So, okay. Pertama sekali, boleh tak ceritakan serba sedikit tentang pengalaman saudara dibuli di sekolah? Maksudnya dari segi bentuk buli tu macam mana, siapa yang buli dan kenapa? Okay, so benda ni jadi apabila sewaktu saya di sekolah rendah, di mana saya sering menerima buli dari segi mental. Kalau dari segi fizikal tu tiada. Okay, so cara buli buli dari segi mental tu dari segi macam mana? Dari segi percakapan lah. Setiap kali saya lalu di hadapan mereka, mereka akan ejek-ejek saya macam tu. And macam mana benda tu boleh berlaku? Kerap berlaku ataupun mungkin ada sebab mereka ni? Mungkin dari segi pemikiran saya anggap benda tu mereka buli kerana saya terlampau lembut dan mungkin mereka tak suka orang-orang macam saya. So mereka ejek dekat saya. Oh, jadi maksudnya mereka hanya mengejek sebab perwatakan sajalah kiranya? Betul. Kalau saya mungkin lebih bersifat lelaki yang lebih banyak, mungkin mereka tidak akan berani ejek saya macam tu. Boleh saya tahu juga yang membuli tu kawan sendiri ataupun orang lain? Maksudnya senior-senior ke? Orang yang ejek tu adalah rakan satu batch di mana kebanyakan mereka adalah daripada kelas belakang. Ya. So disebabkan itulah ni dibuli saudara dibuli. Okey. Seterusnya apa perasaan waktu kena ejek macam tu? Maksudnya macam rasa tak selesa benda semua tu. Okay, so apabila saya diejek tu, saya rasa sangat down lah. Tapi perasaan tu bercampur baur sebab dia ikut dengan situasi di mana kalau oleh rakan sekelas mungkin itu hanyalah jenaka satu gurauan. So tapi kalau dari rakan kelas lain yang kelas belakang tu
dia rasa sangat sakit hati lah macam tu. Okay, faham. Kemudian saya nak tanya, macam mana saudara atasi masalah tersebut? Sama ada berhubungan dengan kaunseling ataupun hanya menceritakan kepada ibu bapa ataupun macam mana untuk mengatasi masalah tersebut? Cara saya mengatasi perkara ni adalah dengan sokongan rakan baik, di mana mereka selalu menyokong saya, dan apabila pembuli-pembuli ni mendekati, mereka akan protect saya dari segi menghalau pembuli ataupun perkara-perkara yang untuk halang pembuli ni lah. Okey, maksudnya kawan-kawan sedia membantulah dikala pembuli tu sedang cuba untuk mengacau, betul? Okey. Selain yang terakhir, saya nak tanya, apakah nasihat saudara kepada pelajar-pelajar di luar sana yang senasib dengan saudara? Okay, so nasihat saya kepada masa-masa yang di luar sana yang mengalami situasi yang sama seperti saya, jangan takut, beranikan diri dan cari support daripada orang-orang sekeliling supaya hidup kita sentiasa aman dan bebas daripada pembuli-pembuli yang durjana ini. Okey, baik, sekian daripada saya. Terima kasih saudara atas perkongsian. Jadi itu saja daripada saya. Jadi sememangnya terbukti gejala buli ni ataupun masalah buli ni perlu dikawal dan dititik beratkan oleh semua warga dan oleh semua orang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam podcast apa hari ini berkaitan dengan isu buli. Jadi kita sudah bincang tentang maksud buli itu sendiri, tujuan atau niat perbuatan buli, jenis-jenis buli, punca-punca buli berlaku, kesan terhadap mangsa dan pembuli, statistik terkini buli di Malaysia, penekanan pihak berkuasa, peranan rakan dan adakah pembuli memerlukan bantuan. Jadi semuanya telah kami bincangkan pada hari ini. Jadi saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat dijadikan teladan. So secara keseluruhannya buli ini sememangnya merupakan perkara negatif lah yang patut perlu dielakkan. Ya, daripada kita ceburi bidang tu, janganlah tak boleh. Jadi harapan kami kepada semua untuk sedarlah dan ambillah iktibar daripada kejadian-kejadian yang jadi sebelum ni. Janganlah kes buli ini semakin berleluasa di kalangan pelajar sekolah maupun di IPTA ataupun di tempat kerja. Jangan jadi seperti batuk di tangga. Baca tapi tak ambil tindakan. Ya, betul. Ya. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.